Cara trade follow trend. Okey, sebelum kami share signal pada hari ini, kita tengok review signal kita pada beberapa hari lepas. Okey, last time kami minta korang sell US dollar Japanese yen. Korang tengok price tu gerak sebiji-sebiji apa yang kami expect, siap hit take profit lagi. Berapa jauh dia pergi ni guys? Lebih kurang 100 pips lebih lah. Okey, so signal malam ni kami nak share sikit dekat Great Britain pound US dollar. Korang boleh tengok dekat H1 ni dia ada uptrend. Okay, so simple saja trade kali ni. Mula-mula sekali korang mark puncak-puncak sebelum ni. Previous high ada satu kat sini. Okay, zoom in sikit. Ada dua previous high dekat sini. Lepas tu korang tengok saja belah kiri ada lagi satu previous high. So sini kita boleh mark dia sebagai level resistance yang dia boleh break. Okey, mark tarik panjang ni adalah satu level key level bila ada beberapa pantulan price. Lepas tu price tu dah break key level ni, macam biasa dia buat retracement semula. Okey, so dia dah masuk area key level yang kami mark kat sini. So ada kemungkinan price tu akan naik semula. Okey, apa strategi kali ni adalah kita follow momentum macam biasa. Tengok dekat previous high, sini ada satu previous high. So kita boleh expect price boleh cecah lagi tinggi daripada previous high. Letak take profit korang luar sedikit daripada zone previous high, dan set stop loss korang luar daripada key level tadi. So kalau price tu masuk entry level sini, set korang punya stop loss luar daripada level tadi, dan korang boleh expect take profit dekat area sebelum dia masuk area. Korang expect price tu akan sampai lah. Okay, bila price korang expect sampai sini, korang boleh letak take profit sebelum sampai zone tersebut. Okay, so inilah cara untuk korang follow trend. Korang cari key level, cari kat mana ada puncak. Tengok saja sebelah kiri ni, kat mana ada puncak, kat situ korang boleh mark sebagai key level. Dan kalau key level tu dia break, dia retrace semula, dia masuk balik area ni, korang boleh start layer. Layer ni maknanya daripada korang buka satu lot besar, katalah korang buka 1.0 lot size, lebih baik korang layer 0.1 sebanyak 10 trade. So dekat teknik macam ni akan buatkan korang dapat average price yang rendah. Okay, so tips, itu saja tips untuk hari ni. Follow momentum. Kalau korang nak belajar lebih lanjut pasal trading, chat kami di IG dan TikTok Prof Duit. Subscribe dekat YouTube channel Prof Duit. Follow signal kami dekat Telegram Prof Duit. Check link dekat bio. Kami akan ajar korang for free. Jumpa